Nama saya Ruhaizul bin Ali, menetap di Kalda Sungai Tenggiri, Hulu Selangor. Saya bekerja sepenuh masa dalam bidang perniagaan makanan dan sambilan menanam sayur hidroponik. Alhamdulillah, perjalanan tanaman hidroponik saya selama ini keseluruhan adalah 6 tahun. Sedetik bidang hidroponik saya kebanyakan saya tengok dekat media sosial lah. Kita tengok kan macam Facebook ke YouTube kan, lagi luar negara dan dalam Malaysia. Jadi situlah timbul minat saya untuk mencuba dalam kaedah tanaman sayuran hidroponik ni. Tanaman yang biasa saya gunakan tanaman sayuran hidroponik, sawi, pakcoy, kangkung, bayam lah yang biasa kita makan dekat rumah. Untuk mendapatkan hasil yang baik, kita kena pilih variety atau biji benih daripada mana yang kita nak beli. Contoh yang saya pakai biasanya adalah dari Crop Power Expert lah. Kos untuk permulaan dalam sistem hidroponik yang saya ada ni dalam 2000 lebih lah. Yang saya buat ni setupnya dalam 2000 lebih dan saya pasang sendiri semua setup saya sini. Untuk bulan kos lah, macam baja saja dalam RM30 lah untuk 30 hari lebih, RM30. Biji benih tak mahal sangat lah, berapa sen aja kan. Bil elektrik dalam lebih kurang dalam RM20 je lah. Masih dapat menampung lagi kos. Ada untung lagi lah dengan sayuran yang saya jual pada penduduk kat sini. Atas ilmu yang saya ada sekarang ni, saya dah berkongsi dan buka kelas tanaman sayuran hidroponik lah. Dah 10 batch kelas yang saya jalankan sekarang ni lah. Okey, dalam tanaman NFT Nutrient Film Teknik di kawasan dataran rendah, sudah tentunya kita mengalami kepanasan yang tinggi lah. Sekarang ni cuaca yang panas, jadi kita kena tahu sistem yang sesuai untuk dataran tanah rendah. Untuk setup saya gunakan debit air. Ni panggilkan debit air yang masuk ke line kita ni 1 minit 3 liter air. Di dalam aliran pipe kita akan berlakunya riakan air. Gelombang air tu dia akan bergeser dan dengan udara, yang dalam udara tu ada 20.9% oksigen. Dia akan memegang oksigen tu. Jadi untuk meningkatkan kadar oksigen dissolved oksigen ataupun oksigen terlarut ni sangat-sangat penting untuk sistem pengakaran tanaman kita. Untuk kemiringan meja NFT Nutrient Film Teknik di kawasan rendah, slope meja ni slope lebih kurang 1 meter 5 cm. 1 meter lebih kurang 5 cm. Jadi turun kemiringan sampai hujung lebih kurang dalam 11 inci ataupun 12 inci. Okey, untuk kita nak tahu pokok kita sihat, kita tengok pada akar. Kalau akar dia putih macam benang ni adalah menandakan oksigen terlarut kita memang cukup untuk tanaman kita. Jadi pada waktu tengah hari susah pokok kita nak layu. Dalam hidroponik ni pH air lebih kurang dalam 5.5 sampai 6.5. Jadi range bacaan pH ni 5.8 boleh, 5.6 boleh, kan. Jangan terlebih sampai 7 menyebabkan tanaman kita kekuningan pada daun ni. Nasihat saya untuk penduduk rakyat Malaysia ni kena tanamkan betul-betul minat lah dalam pertanian ni. Macam saya, perjalanan yang lama sedikit untuk dapat hasil yang bagus. Jangan berputus asa lah, kita buat je. Kita cari ilmu. Itu yang penting, kita jangan putus asa lah. Yang penting tumbuk je dulu. Lepas tu kita baru belajar macam mana nak dapat hasil tanaman yang bagus lah. Pilihlah Crop Power.